Dengar baik-baik. Roh orang beriman bila dicabut ni, siapa cerita? Nabi cerita. Dicabut, malaikat daripada syurga mari ambil. Ni cerita ni tak tahu ni. Nabi cerita. Malaikat daripada syurga mari ambil, letak minyak wangi, pakai lawa-lawa, buat naik 7 lapis langit. Setiap lapis langit malaikat puji. Mayat siapakah yang harum wangi ini? Katanya malaikat yang usung tu mayat orang bau, pok mak bau. Malaikat pun puji wangi, bagus, molek dan sebagainya. Ni dah Nabi cerita. Dan setiap lapis langit macam Isra' Mi'raj memuji roh yang dibawa tadi. Kemudian ditunjukkan neraka, ditunjukkan syurga. Lalu diturunkan ke bumi. Apabila disampailah mayat itu sampai tanah perkuburan, maka dimasukkan dalam kain kafan. Kerana apa? Sekejap lagi datang Munkar dan Nakir. Itu cerita dia. Lain pada itu kita tak tahu. Lepas pada jawab soalan Munkar wa Nakir, maka dinaikkan, diletak di dalam syurga. Apa dia? Roh. Tubuh, kubur bau. Dah boleh tak dia kembali kepada kubur, kepada jasad? Boleh. Bila? Jika masa Allah kehendaki. Adapun roh orang kafir dan roh orang munafik. Ini ramai orang kafir, orang Islam tapi munafik. Dia bersama dengan orang kafir menentang umat Islam. Dia bersama dengan orang kafir menghina Islam. Dia bersama dengan orang kafir mengejek-ngejek ulama-ulama yang menyampaikan hukum-hukum Islam. Itu semua tu munafik. Roh kafir dan munafik buat naik juga masa mati, tapi lekat pada langit pertama. Dalam Quran cerita, la tufattahu lahum abwabus sama. Tidak dibuka bagi roh orang kafir dan munafik akan pintu-pintu langit. Itu Quran cerita. Dalam hadis pula, bila tak lepas naik, maka kembali ke bumi seperti terjatuh di sambar helang. Satu hadis riwayat, dia itu duduk pada lubang-lubang bumi. Ada riwayat duduk bermain di atas bumi. Dan riwayat yang tiga ada kelemahan pada hadis, iaitu duduk dalam telaga Barhum. Itu tak sabar lah abad sana. Hak kita nak tambah tak boleh. Kisah ni kisah alam ghaib. Alam ghaib ini Allah dan Rasul saja tahu.